InsyaAllah pada malam ini, masa yang ada ni kita sambung balik kelas pengajian faraid kita. Kali ikutkan saya nak mengajar tentang mahjub. Apa dia mahjub, Ustaz? Mahjub dia baris dinding. Tapi bagi minggu lepas ada, saya sebenarnya jemaah di sini ada kat belakang tu, kawan saya tanya, kenapa perlu bicara pusaka? Sedangkan bila dah matinya ayah kita, kita dah bagi dah kat rumah. Gerai rumah ni, batu satu kau ambil. Tanah dia pergi ke Luk tu, adik ambil. Kita dah bagi siap-siap dah. Buat apa lagi kena pergi pejabat tanah, kena pergi bicara pusaka. Sedangkan kita dah bagi dah. Duit pun dah bagi siap-siap dah kat rumah. Dah ambil siap-siap. Menyusahkan. Jadi kita dengan kita ada undang-undang. Kalau tak macam tu, setengah geran tu masih lagi ayah dah mati dah metuk lagi. Sebab tak selesaikan tarekah. Orang Terengganu panggil tarekah. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan sentuh sikitlah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang datang, yang pernah datang bicara pusaka. Saya tengok ni ada 2-3 orang yang pernah datang bicara pusaka. Dia tahu macam mana nak menyelesaikan bila nama orang tua kita dah mati. Walaupun begitu ada juga yang tak pernah menghadiri bicara pusaka. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan sentuh 4 perkara lah. Kenapa perlu bicara pusaka? Yang pertamanya tuan-tuan, kita nak menentukan harta si mati. Nak menentukan harta si mati. Sebab apa tuan-tuan? Nak menentukan harta si mati, bila tuan-tuan dah buat permohonan, kita ada proses dah. Dulu saya ada cerita dah, borang surat mati tuan-tuan tu pergi ke Mahkamah Tinggi, pergi ke JPPS untuk dinilai hartanya. Kemudian di akhirnya bila dokumen tu lengkap semua sekali, pejabat akan panggil nak menentukan harta si mati tu. Kalau geran ada 3 tu kita kena tengok. Pegawai akan tengok dalam hak milik tu adakah nama si mati yang betul. Saya pernah jumpa Lamai Datuk Hashim DO dulu. Tahu-tahu masa tu DO dah besar dah. Nama dalam geran tu Muhammad bin Abbas. Dia pun pergi buat cara rasmi di Jabatan Tanah. Keluar 6-7 geran Muhammad bin Abbas. Semua dia balung belaka, hak dia belaka dia kata. Bila bicara pusaka dah bagikan geran nombor 1 dekat adik-beradik dia, geran nombor 2 bagi adik-beradik dia. Beberapa bulan selepas itu datang Muhammad Abbas. Namanya sama, Muhammad bin Abbas. Dia pergi merayu kat pejabat pusaka. Dia kata kenapa nama dia ni dah bertukar kepada orang lain. Dia hidup lagi. Tengok IC dia betul. Betul nama IC dia tu Muhammad bin Abbas, dengan salinan gerai tu Muhammad bin Abbas juga. Saya kata saya tak boleh pindah. Bila dah buat perintah tak boleh pindah. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa Datuk Hashim. Saya ingat Datuk Hashim mari tanya, saya tak boleh pindah. Di akhirnya dah selesai dah. Mahkamah Tinggi yang boleh pindah setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pusaka. Jadi tuan-tuan, kalau dulu-dulu pejabat pusaka ni duduk di Jabatan Tanah tu, bawah tangga. Saya ingat saya datang ke sini tahun 96, pejabat pusaka duduk bawah tangga tu. Sebab pegawai seorang, kalau tuan-tuan ingat Aziz Ali dulu, Cik Aziz Ali orang lama lah, dah pencen, dah balik Terengganu pencen. Dia lah pegawai, ada seorang kerani dan Patan Notis, Yusuf Noh. Datuk Yusuf Noh Patan Notis. 3 orang ni je. Bayangkanlah 3 orang ni jaga daerah Perak, daerah Temeloh, Mara, Jerantuk, 4 daerah, 3 orang. Itu tahun 96. Kemudian 97, 98 kita dah berubah. Kita dah tambah pegawai, dah tambah kursi meja perabot tak muat. Bukan lari, keluar daripada jabatan, duduk di bangunan sendiri. Sebab tu pegawai pusaka ni dia diwartakan sebagai magistrate. Sebab dia nak mengendalikan perbicaraan. Jadi tuan-tuan,
Nak menentukan harta si mati ni, bila dah buat permohonan kita akan siasat. Pegawai ke siasat. Bicara dia tuan-tuan, kalau dulu satu meja, itulah meja hakim, itulah meja nak mengendalikan perbicaraan. Tempat lain tak ada dah. Bila waris-waris datang bawa anak, ramai, padat, tak sesuai. Jadi sesuai kajian memikirkan keluar duduk di tempat lain. Maka sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke plaza tu, lepas plaza tu di Wisma Ketuan, kita dah ada macam mahkamah lah, dia punya tempat perbicaraan. Apabila dah kita tentukan harta tu, menentukan harta tu harta si mati, buku bank pun simpanan bank dia, apa lagi, geran tanah pun kepunyaan dia, maka kita pergi ke langkah yang seterusnya, iaitu menentukan waris si mati. Ini yang mustahak ni, menentukan waris ni. Sebab kadang-kadang ada yang datang bercara tu, dia rasa macam dia dapat dah. Tapi bila hadir siasat-siasat, dia bukan waris kepada si mati. Sebab tu pusaka ni tuan-tuan segera buat. Sebab bila lengah-lengahkan pusaka, sepatutnya datang ke jabat pusaka satu kereta je. Bila dah mati lama-lama sangat, datang satu bas. Satu bas 40 orang sisi satu bas nak selesaikan pusaka. Sebab waris dah ramai sangat. Jadi menentukan waris pada si mati ni biasanya bentuk soalan. Ni soalan bocor, ada soalan bocor bentuk soalan yang pegawai akan tanya, pertama sekali si mati tu nama apa? Adakah dia ada nama lain? Seperti Muhammad Abbas tadilah, kawan Datuk Asyik ni, Muhammad bin Abbas. Ataupun kalau India pun non-Muslim pun dia ada akta pembahagian pusaka juga yang selesaikan. Kita nak tentukan nama dia tu betul tak betul. Macam Ki Muhammad Abbas tadilah. Bila dah pusaka tu dah berubah pada orang lain, dia macam teranaya. Sebab dia hidup lagi. Sebab dulu-dulu tuan-tuan, nama dalam geran ni tak ada AC. Muhammad Abbas kosong, titik gitu ya. Sekarang dia ada AC, ada itu, dengan sistem yang dibangunkan oleh kerajaan tu. Jadi nak menentukan waris-waris ni, kita akan tanya si mati tu mati di mana, bila mati. Kerana tarikh kematian tu amat mustahak. Mati dulu, mati kemudian memberi kesan kepada harta pusaka. Bila kita dah tentukan mati bila, mati di mana, sakit apa, semua kena tahu ni. Walaupun ada dah surat sijil kematian tu, tuan-tuan kena tahu mati ayah kita sakit apa, mati di mana, kubur di mana, belanja ke bumi berapa, kain kapal gali kubur, van jenazah, buat yang lahak tu, semua kena tahu. Kalau tak tahu benda tu, pegawai agak sukar lah nak buat keputusan. Boleh buat keputusan, tapi kalau saya tak puas hati. Selagi tak dapat maklumat yang kita nak tu, rasa macam tersangkut-sangkut je. Bila dah selesai semua urusan ke bumi, kita akan tanya, hak wajib juga tanya ni, ibu bapa si mati. Ibu bapa si mati ni ada tak masa dia mati? Katalah si mati tu mati tahun 2005, masa dia mati ni mak dia ada lagi tak? Kalau tak ada mak, bapak dia ada lagi tak? Kalau tak ada bapak, tok nenek dia ada lagi kepada si mati. Walaupun soalan tu soalan yang orang kata, wasal buat tanya, nak tanya lebih-lebih. Wajib tanya. Dia panggil usul. Usul ni tanya ke atas dulu. Bila dah tanya ibu bapa dia, kita akan tanya pula, si mati tu kahwin berapa kali? Kahwin berapa kali? Kalau kahwin sekali-sekali lah. Kalau kahwin 2 kali, 2 kali lah. Kemudian status perkahwinan tu, cerai mati ke cerai hidup? Ni kalau bercara dengan saya, kawan ibu ni, bila lelaki mati, awak cerai mati, cerai hidup? Dia tak, kami tak cerai. Saya tak cerai. Sebenarnya cerai mati kena tahu. Cerai mati tu maknanya berpisah lah. Pisah, bercerai, mati, pisah. Dah 4 bulan 10 hari, boleh nikah lain. Tapi kalau cerai hidup, sama-sama hidup dia cerai. Kadang-kadang orang lelaki okey, orang perempuan ni bila mati tu lelaki bila cara, saya tak cerai kata lelaki saya. Rupanya dia cerai mati.
Bila dah tanya cerai mati, tanya pula anak berapa orang. Kalau ada anak daripada isteri utama, katalah anak dia 2 orang, kena tanya. Lelaki berapa orang? Perempuan berapa orang? Kalau tak ada anak, pergi pula kepada adik-beradik si mati. Saya lukis gambar raja sikit biar kita jelas hari ni. Yang baru beli ni. Allah. Patah dah. Kita ambil yang ni lah. Kalau katakanlah si mati tu nama Sadiq. Masa Sadiq ni mati, kena tanya mak dia dulu. Ibu dia. Tak ada, ibu mati dulu daripada Sadiq. Ayah Sadiq pun tak ada, mati dulu. Tok nenek tak ada. Dia tanya kahwin berapa kali pula. Kata dia kahwin sekali dengan siapa? Sabariah. Dengan Sabariah ni dia cerai mati ke cerai hidup? Kena tanya tu. Cerai mati ke cerai hidup? Kata dia bercerai mati. Kena tanya pula siapa mati dulu. Kalau Sabariah mati dulu, anak berapa orang? Tak ada anak. Katalah tak ada anak. Kita pergi pula sini. Saudara, seibu, sebapa lelaki. Saudara, seibu, sebapa perempuan. Katalah ada nama Ramli. Yang ni perempuan, Leha. Ramli dengan Sadiq ni mati dulu. Ramli ada anak, cucu tak? Cucu lah. Lelaki. Itu hak selapis yang mudah ni. Mudah ini. Mana Sadiq mati meninggalkan isteri, Sabariah, adik-beradik dia, Ramli, Leha, cucu. Cucu ni dapat tak pusaka? Ramli mati dulu tapi dapat pusaka tak? Semua dengar saya kata dapat lah ke? Kata dapat. Dapat tak dapat? Tak ada dapat lagi. Yang ibu ni kita dengar dia dapat 1/6. Tak boleh jawab lagi 1/6 ke 1/3. Yang ni dalam bab mahjub, terdinding. Sabariah dapat berapa Sabariah? 1 berapa? Ada anak 1/8. Tak ada anak 1/, kena ingat tu. 1/8 atau 1/4. Dan kes ni dia tak ada anak. Jadi bahagian dia pergi kepada siapa, pergi mana? Leha. Leha ni macam garis ganti. Walaupun dia perempuan, dia habis hewan situ je. Habis dah ni. Tak habis lagi ni. Kena cari pula atas ni. Pak saudara Sadiq. Pak saudara. Tak ada mati dulu. Ada telah cucu. Ada anak ni. Sudi ada anak lelaki. Ni. Pusaka yang dihabisi ni. Pak saudara kena tanya juga. Ni baris lapis tuan-tuan. Kemudian bila dah tahu dah bahagian-bahagian ni, kita nak tanya pula. Dah tahu dah waris-waris pula, nak tahu pula dia punya bahagian-bahagian dia.
bahagian-bahagian dia yang mustahak dalam faraid tuan-tuan. Kerana ilmu faraid ilmu matematik. Ilmu matematik ni ilmu kata Nabi, ilmu hak mula-mula sekali hilang daripada umat aku. Bak jarang orang mengajar bab bahagian-bahagian ilmu faraid. Kalau ilmu lain mahir belaka dah. Nak menentukan bahagian. Menentukan bahagian ni lah tujuan siasatan ni. Kahwin berapa kali, kahwin 2 kali ke 3 kali, cuma tu memberi kesan kepada pusaka. Katalah yang mati ni Sadiq, dia kahwin kali pertama dengan Sabariah, dapat seorang anak lelaki. Yang ni bercerai, mati. Maknanya Sabariah mati, Sadiq mati, Sabariah mati, dia kahwin kali kedua Sadiq ni. Bila dia Sabariah mati, dia kahwin dengan Leha. Dapatlah anak dengan Leha, lelaki, perempuan, lelaki. Habis tak habis pusaka ni? Habis tak habis? Habis. Ini kena tanya. Bila kita tanya macam ni, tak habis lagi. Siasatan tak habis lagi. Kena tanya ni. Leha ni cerai mati ke cerai hidup? Atau cerai hidup? Kalau dia cerai mati, mana Leha ni hidup masa Sadiq ni mati, Leha dapat bahagian. Berapa bahagian Leha? 1/8. Barulah 1/8 isteri. Yang ni lelaki berapa anak dia? 1, 2, 3. Anak lelaki, seorang anak perempuan kan? Lelaki dapat berapa bahagian? Kita ulang kaji sikit lah. 2, perempuan 1. Jadi berapa? 7. Automatik isteri ni Leha dapat 7. Ni asabah. Asabah ni menghabisi. Daripada 7 tu, daripada 8 ni 7 kali 2 14 7. 7 kali 7 kali tuan-tuan campur 7 campur 14 keluar 49, cukup lah. Sebab dia kena bermain-main dengan faraid. Kalau tak main, kalau saya tak bercara semula dah, katakan semula tak bercara, mari orang bercara pusaka, tadi nak itulah, dia kena refresh balik. Kalau kita tinggal aja sebulan, bab pengiraan faraid ni memang tak ingat. Walaupun sekarang ni dah canggih, dah ada sistem berkomputer, faraid berkomputer boleh. Tapi saya tak galakkan bermain dengan faraid komputer tu, sebab bila main dengan faraid komputer, benda-benda asas ni, benda manual ni kita tak ingat. Kalau zaman pegawai-pegawai dulu, dia guna secara manual. Okey, ketiga tadi tuan-tuan, menentukan bahagian waris. Isteri dapat apa? Kalau tuan tengok dalam geran tanah kan, ada bahagian-bahagian 1/8. Ini belum dikira lagi Leha nak tutup harta sepencarian. Kalau katalah Leha nak tutup harta pencarian, harta pencarian dapat berapa kita mengajar dulu? Dapat berapa? Biasanya mahkamah melihat tahap sumbangan isteri kepada suami tadi. Bulan 12 ke bulan 11 kita dah belajar kan. Kalau Leha tu disahkan dia ada unsur-unsur pencarian, mahkamah akan bagi separuh. Dia tengok sumbangan tadi. Maka pengiraan dia berubah. Leha dapat separuh lagi Leha dapat pula faraid. Itu saya ingat, kalau nak kira dalam 15 minit tengah jam kot, harta pencarian, pengiraan dia je. Berapa bahagian isteri kalau dia menuntut harta pencarian. Okeylah tuan-tuan, bila nak dah menentukan bahagian waris-waris,
Tanya dah lelaki berapa orang, perempuan berapa orang. Soalan yang seterusnya kita tanya, si mati tu ada hutang tak dengan orang? Ada hutang tak orang? Kalau ada hutang, kita ambil duit pada harta si mati tu, bayar hutang dulu. Hutang wajib. Hutang pula ada dua. Satu hutang dengan manusia, satu lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang Allah Ta'ala hutang apa? Haji dia, fidyah puasa dia, kali tengok mata dia sakit dulu. Semua tu dia ambil kira. Hutang, piutang, cukai tanah bayar kau tak lagi? Pegawai katanya, cukai tanah dah bayar belum? Satu kes di Purung bulan lepas. Saya diundang bagi ceramah di Purung. Apa nama ni? Program Makmur Faham First ke? Dia tanya dalam forum, dia tanya, ayah dia ada tanah 20 hektar. 20 hektar. Nama dalam geran 3 orang je. Semua dah mati belaka dah. Semua dah mati belaka. Saya tanya cukai berapa lama tak bayar? Cukai 23,000 tak bayar. Cukai tanah 23,000. Tanah 20 hektar di Purung. Jadi saya tanya dia, selesai lah pusaka. Dia kata, nak selesai pusaka, nak kumpul sepupu dia tu bukan perkara yang senang. Betul lah, Puan Liza ada, Jabat Tanah ada sekali. Unit pendaftaran Puan Liza ada sekali. Boleh kata kena tutup pusaka lah. Kalau tak tutup pusaka, tak selesai. Nak cerita yang tuan-tuan, tanah 20 hektar tak boleh dinikmati oleh waris kerana tak selesai cukai, tak selesai pusaka, tak bayar cukai dan sebagainya. Okey, bila dah tanya cukai dah bayar belum? Cukai tanah dah bayar belum? Si mati ada tinggalkan apa-apa wasiat tak? Kalau ada wasiat, panjang pula cerita dia. Ataupun si mati ada hibah tak? Panjang juga cerita dia. Sebab saya pernah jumpa, percaya dengan saya tuan-tuan dia kata pusaka ayah dia, tapi ayah dia masa hidup dulu dah bagi ke dia dah. Dah buat hibah kepada dia. Tapi nama dalam geran masih lagi nama ayah dia. Dia bagi mulut kat rumah, buat hibah sebagainya. Bila bercara, pegawai katanya, adik-beradik 2-3 orang ni setuju tak setuju dengan hibah yang dibuat oleh ayah tu? Kalau adik-beradik dia kata, okey tak apa, bagi pada anak. Bak hibah tayar bak bagi pada adik dia contohnya, penerima hibah. Okeylah. Tapi kalau ada pertikaian. Pertikaian ni maknanya meragui hibah yang dibuat tu, maka kes tu terpaksa rujuk ke mahkamah. Mahkamah mana? Dia dua je, mahkamah syariah ke mahkamah sivil? Mahkamah syariah. Sebab hibah, wasiat, sepencarian, nasab, apa lagi? Semua bidang kuasa mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Mahkamah syariah pun sama tuan-tuan. Kalau dia siasat, hakim akan tanya macam ni. Mak dia, bapak dia, adik-beradik nikah berapa kali. Benda-benda ini akan ditanya. Saya masih simpan satu kes duit papasan 97,000, tak banyak, ada 97,000. Tapi waris dia, saya ingat hampir 50 orang waris. Ada pula dalam 50 orang tu ada bahagian Baitul Mal. Orang kampung awak. Saya sebut nama orang kampung awak. Tanah di Cina. Maknanya 97,000 tu, 1 gram 97,000, 1 gram lagi 27,000. 2 gram tu, duit tu tak boleh dinikmati oleh waris-waris kerana pemilik telah meninggal dunia dan duit tu simpan di amanah raya. Bicara tak boleh, tak keluar. Saya khawatir jika kita siasat main-main, dia akan tertinggal waris-waris. Tertinggal waris ni maknanya patut waris berhak. Sebab dia bila tanya dia pun tak boleh memberi tarikh yang jelas, tahun yang jelas bila mati pok dara dia, tok ki dia. Kalau saya nak lepas tangan mudah ya. Diperintahkan dengan ini, diperintahkan dilantik pentadbir biar dapat saja faraid di mahkamah syariah.
Tapi kita sebagai pengamal faraid rasa macam tak puas hatilah. Senang kita buat keputusan bagi pemohon pergi ke mahkamah syariah buat faraid. Biar kita kira dulu. Tapi dah kira pun tak keluar lagi. Saya kena rujuk lagi kepada Tok Guru lagi. Sebab dia ramah sangat dah. 60 lebih tuan-tuan. Ada anak yatim, ada anak berumur, macam-macam waris. Ada yang tak sepenuh akal dalam ramai-ramai waris tu. Nak cerita di sini, duit yang terpaksa dinikmati oleh waris-waris, berputih mata tengok sahaja. Kemudian tuan-tuan, nak tentukan nasab kalau ada, keturunan. Kerana ada tuan-tuan, ramai dulu-dulu lah. Sekarang ni mungkin impossible lah. Kalau dulu-dulu ada, anak ni dibankkan dengan ayah angkat. Anak ni bagi ke anak dia, dibagi pada mak saudara belah, tapi dibankkan dengan ayah angkat dia. Tujuan kita siasat ni kita nak tahu dia ni anak siapa. Kalau sekarang ni JPN buat keluar surat CJ surat beranak tu, di bawah tu ada 13, section 13. Kalau ada bawah section 13 tu JPN kena berhati-hati. Sebab mungkin anak tu anak luar nikah, mungkin anak tu tak setaraf, ataupun mungkin dia daftar lambat dan sebagainya. Dia memberi kesan juga kepada pusaka. Tapi kalau katalah dia tu memang anak si mati, dibankkan dengan orang lain, dia dapat tak dapat pusaka? Dia dapat tak? Dia anak si mati, dibankkan dengan ayah angkat dia. Harta ayah angkat dia memang tak boleh. Walaupun dia mulia dari segi ayah angkat, mak angkat dia, harta pusaka dia terdinding di situ, tak boleh. Tapi harta ayah dia asal dapat tak dapat? Harta dia ayah dia asal dapat. Harta ayah dia asal dapat. Sebab tu bila bicara pusaka, orang-orang waris-waris bila tak ada ilmu pengetahuan tentang faraid, dia tak cerita dah. Adik-beradik dia yang dibankkan dengan orang lain, dibintilkan dengan orang lain. Pada dia kata tak dapat pusaka dah. Sebab dia bela daripada kecil, daripada baby dia bela, dibankkan dengan ayah angkat dia. Sebenarnya harta hak ayah dia asal tu dapat, harta hak angkat tu tak dapat. Jelas tuan-tuan Harta percaraan saya dah itu tadi. Kemudian wakaf tuan-tuan. Ini pun ditanya juga. Adakah si mati tu ada wakafkan harta dia? Sebab tu sekarang ni kalau kita nak wakafkan harta kita, mesti kena pergi ke pejabat agama. Kena isi borang dia. Tak boleh wakaf tunjuk mulut. Oh, situ wakaf tanah dia. Tanah ayah aku wakaf situ. Tak boleh. Tanah aku nak wakaf situ buat masjid, kubur sebagainya. Tak boleh. Sebab dia akan berlaku pertikaian perkara ni. Mungkin 2-3 tahun lagi akan berlaku perbalahan, pertikaian. Ayah aku tak wakaf pun. Ayah aku tak wakaf pun tanah ni. Kenapa pula dia timbul isu wakaf? Jadi sekarang ni jabat agama nak kalau nak wakaf kena pergi. Kena istiharkan tanah tu diwakafkan. Isi borang pasal lah. Saya pernah jumpa tuan-tuan, dia ada banyak gerai. Dia banyak gerai daripada satu gerai tu dia pecah lok. Dia buat bangunan pecah lok menjadi 13 gerai. Yang 12 gerai ni memang nak bagi kepada anak-anak si mati. Anak si mati 2-3 orang nak bagi. Yang satu ni nak wakafkan. Nak wakafkan kepada tanah dipekai. Bukan sini tanah dipekai. Nak wakafkan kepada ni lah. Nak buat dia kata sekolah agama rakyat. Dia kata boleh nak wakaf gitu. Saya kata tak boleh. Kalau nak wakaf kena 2 cara. Pertama, tu milik pada ahli waris. Ahli waris tak akan pergi ke pejabat agama berhampiran untuk buat macam MOU lah, macam isi borang. Ataupun perintah pusaka boleh diturun milik
kepada majlis agama dan ada rasam Melayu faham. Kena tulis belakang tu, jangan tulis ditulis kepada majlis agama Islam dan ada rasam Melayu faham, titik, tak boleh. Kena tulis nak wakaf ke Baitul Mal. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang pegawai pun dia keliru tuan-tuan yang tak bermain dengan faraid. Saya pernah buat satu kes Datuk Z, tuan-tuan kenal kot Datuk Z, pengaruh SPRM dulu. Patut dia jadi pengaruh SPRM sebelum Datuk Zakaria lah. Dia ada 2 geran tanah. Satu dia nak wakafkan tanah tu kepada wakaf kepada majlis agama. Perintah yang diturun milik kepada majlis agama Islam dah ada rasam Melayu faham Baitul Mal. Separuh lagi kepada dia lah, geran satu lagi pada anak-anak dia lah. Beberapa bulan selepas tu dia mari komplain balik. Dia kata jabat agama pun komplain, dia kata tak boleh Baitul Mal, kena kalau nak wakaf je. Maknanya tuan-tuan dalam majlis agama dia ada 2 lah. Satu jabatan wakaf, satu lagi Baitul Mal. Kalau nak wakaf betul. Yang tu cerita yang tu dah, mana kena rancang betul-betul nak wakaf cara macam mana. Yang last sekali jual beli. Jual beli pun ini benda kalau kat Temeloh ni jarang jumpa. Kalau di Kuantan ni selalu jumpa kes jual beli. Terutama tanah yang belah-belah gebeng, sebelah gambar tu ada jumpa jual beli. Jual beli ni tuan-tuan, kita beli tanah dengan orang. Beli tanah dengan orang, kita tak sempat tukar nama. Bila tak sempat tukar nama, kita ada perjanjian dengan dia. Mungkin kita buat perjanjian. Perjanjian tu mungkin perjanjian mulut. Ataupun mungkin ada perjanjian surat menyurat melalui lawyer dan sebagainya. Di bawah akta pusaka mesti kita ni beli dengan si mati. Tak boleh beli dengan ahli waris. Kalau beli dengan ahli waris hidup lagi, itu bukan dikira di bawah akta jual beli yang sah dari segi akta pembahagian harta pusaka. Kalau ada jual beli, kena buktikan jual beli tu beli dengan siapa. Beli dengan si mati, okey. Dah ada macam kita nak bagi dah ke dia ni. Kemudian siapa yang jaga tanah tu? Dia jaga, pembeli tu jaga. Pembeli yang jaga, pembeli yang bayar cukai, pembeli yang mengusahakan tanah tu, itu dikira semua dia ambil kira sebagai bukti dia beli dan dia jaga tanah tu. Kalau beli sekadar beli dengan waris, tak ada apa-apa perjanjian, rugi. Tanah kita usaha tapi nama tak boleh. Kalau perjanjian tu hilang tuan-tuan, kalau sekarang mungkin ada simpanan jabat lawyer satu, jabat kita satu, rumah kita satu. Kalau dulu-dulu tak ada perjanjian ni. Ataupun ada perjanjian hitam putih tapi hilang. Boleh tak boleh? Dia diisytiharkan sebagai pembeli. Boleh tak boleh? Sebab tak boleh? Surat pun hilang dah. Itu penting saksi tuan-tuan. Batu nak beli tanah jangan beli seorang dengan tuan tanah. Kena bawa saksi. Dia berdua yang tu. Dia itu malang lah. Malang kepada pihak pembeli lah. Sebab bila kita nak beli ni mesti kalau ikut perjanjian pun mesti ada 2 orang saksi. Saksi yang tahu jual beli. Mungkin kawan-kawan kita. Sebab kalau ada jual beli tu ada saksi, pegawai mungkin ambil kira kepentingan si pembeli terhadap tanah ataupun rumah. Kalau tak ada hitam putih, rugi lah. Kalau saya rasa rugi lah. Kalau dia nak juga boleh. Dia nak mempertahankan juga. Ini memang saya beli tanah ni. Kita bagi dia local standard. Tahu local standard? Cikgu dia tahu lah orang bank. Local standard. Local standard ni kita bagi ke dia pentadbir tapi dia tak boleh daftar dalam geran. Dia hanya untuk
membawa kes tu ke mahkamah syariah. Ke mahkamah tinggi sivil. Dia kena buktikan di mahkamah tinggi. Kalau mahkamah kata perjanjian tu sah, dia kena patah balik, kena ulang bicara balik dengan kita, dengan pesaka, mengatakan ada dapat order mahkamah, dia jual beli. Ataupun order mahkamah tu bawa ke Jabat Tanah. Biasanya Jabat Tanah akan daftar apa yang diputuskan oleh mahkamah tinggi. Bukan mahkamah syariah, mahkamah tinggi sivil. Kemudian tuan-tuan, bila dah siap semua tanya, semua jual beli tanah terlibat dengan pengambilan ke tak ada terlibat dengan pengambilan, baru di akhirnya kita pegawai akan tanya. Kalau saya sebagai hakim duduk atas pentas tu, saya akan tanya tuan-tuan waris tu, tanah ni nak bagi macam mana? Jelas di sini bahawa yang nak menentukan tanah di Bukit Keluluk tu anak sulung, tanah di Batu Satu tu anak nombor 2, tanah di Bandar Temeloh tu dekat perumahan tu nak bagi pada isteri, tuan-tuan yang tentukan. Tuan-tuan akan nyatakan pada hakim tu, tanah ni nak bagi pada ni, nak bagi pada ni. Pegawai akan endorse saja, akan tulis dalam nota tu apa yang tuan-tuan nak. Bila dah buat tu, dah buat apa namanya perintah, bayar siap, bayar dia cara apa? Kalau dulu tuan-tuan, dulu cara pesaka ni RM10 je. Zaman kolektor, zaman pentadbir tanah RM10 je dulu bayar. Tanah di Temeloh pun RM10. Tanah di Kuala Lumpur pun RM10 juga. Di Kampung Baru pun RM10 bayar. Jadi sudah tidak sesuai. Kalau kita pindah undang-undang, kita tengok kepada nilaian tanah. Kalau tanah tu di Kuala Lumpur nilainya tinggi, kita cas 0.2%. Kalau tanah tu rendah, lebih kurang katalah RM10,000 ataupun RM20,000, bawah pada RM50,000, bayar RM50. Kalau tinggi lagi, 0.2% daripada nilaian tanah. Lepas tu kalau dapat surat cara puasa pesaka tu, akan kita tulis tu dah berapa bayaran yang nak dibayar. Dan sekarang ni bayaran bukan melalui cash dah. Tak boleh dah, kena bayar melalui orang muda tahulah, PDX apa, PFX apa nama, secara online. Bila dah bayar, kita akan bagi satu order. Perintah tu, kalau ada 5 gram, di Marai ada, di Bera ada, di Muazzam ada, di Temeloh ada, kita bagi 6 set perintah. Perintah tu dah bawa ke Jabat Tanah. Kalau ada motor pula pergi ke JPJ, kita bagi 6 set. 7 dia simpan. Katalah hilang, dapat perintah simpan 2 rumah, bayar dibanjir. Bayar dibanjir, hilang. Macam mana nak buat perintah tu? Macam mana nak buat? Boleh beli salinan. Kalau lawyer beli dengan jawab pesaka kena bayar RM30. Kalau waris beli dengan jawab pesaka RM5 sahaja. Bila daftar, jawab tanah akan tengok. Jawab tanah akan ikut je apa keputusan yang pejabat pusaka keluarkan. Kalau pejabat kata A lah, dia tak boleh petikai dah. Kecuali lah berlaku kekilafan. Tanah Felda pergi masuk nama 5 orang. Tu mungkin kita boleh gustar balik. Tapi kalau nak pindah tak boleh. Okeylah tuan-tuan, saya rasa sampai itu sajalah untuk malam ni. Ada soalan tak dekat ni? Satu soalan tak? Apa aja? Tak tukar nama, tak susah saka. Terjadi ni, dia nak jawab secara tu tak boleh. Ada orang yang dia dah mati, tok dia mati tapi dia ngejar kat tanah tu. Dia usaha kat tanah tu, dia tanah sawit ke, tanah getah ke. Itu dikira makan cara batil, cara tak sedar, cara haram. Sebab waris dia ramai, tapi yang ngejar tanah tu dia seorang aja. Dia dapat hasil seorang. Dulu masa saya belajar di universiti, kita ada usul buat satu pindah amannya. Setiap gerai yang tak bayar cukai, matinya bila orang tu mati, report ni cadangan kita lah.
kita buat dalam tanah dulu, tapi saya ingat tak laksanakan. Kita cadang bila meninggal report di JPN akan ada satu link dengan jabat tanah. Bila report mati, gerah dia tak boleh urus niaga. Dia buat macam tu, tapi tak laksanakan. Dan sekarang ni pun kajian pun bukan lalim sangat, bukannya tak bayar cukai apa nama ni, mati tak buat saka, kita rapah tak rapah. Takkan ni tak ada lagi lah. Kalau ada pun mungkin kita penci. Jadi yang Ki Raja tanya tadi, tak ada satu undang-undang khusus. Bila mati berlapis-lapis, tak buat saka, kita rampah. Atau kita blok keluar atas jabat tanah tu, keluar lain merah, ni tak boleh saka. Tak ada lagi. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah bawa kereta daripada Temeloh nak pergi Kelantan ikut jalan lama tu, ada tengok tanah sayang terbiar. Bukan terbiar tu, tuan tanah dah mati. Nak urus niaga tak boleh, nak pecah lok tak boleh, nak buat perumahan tak boleh. Sebab tuan tanah tu dah meninggal dunia, nak urus niaga tak boleh. Nak pindah milik pun tak boleh. Kecuali pembeli yang kata tadilah, pembeli beli dalam gelak tadi. Beli tak tukar nama. Tapi sampai bila? Azabnya nanti anak cucu kita esok. Okey Pak Haji? Saya rasa itu sahaja tuan-tuan. Sekali yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kuat daripada saya sendiri, kita surah Al-As. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.